Welcome to Belakang SK Channel. Okay guys, hari ini kita ada satu projek S70, okay? Di mana S70 ni dia buat package polishing basic lah. So kereta ni dia baru keluar showroom tau. Bila dia baru keluar showroom, dia cakap dia ada nampak kesan-kesan defect macam yang terjadi pada dia punya hood lah. So dia boleh nampak kesan-kesan salah halus dekat sini, dekat depan ni, dekat belakang, lepas tu dan juga dekat tepi. So owner tak berpuas hati, masa keluar pada showroom tu dia hantar ke kedai kita orang untuk dia buat balik. Dia nak nampakkan betul-betul keluar showroom punya result. So macam mana kita orang proses, tengok video ni sampai habis. Jangan lupa like, follow, komen, subscribe, tekan lonceng kat bawah. Ding ding. Untuk tengok video kita orang lepas ni. Jom. Kedai ni memang padu punya. Korang mesti hantar kereta sini. Customer yang tanya aku, bang, kereta baru macam ni perlu polish ke? Ada juga yang keliru, dia cakap, bang, kereta baru ni kalau nak terus coating boleh tak? Tak payah polish boleh ke tak? So
Macam yang tadi pada kereta S70 ni, kau boleh tampak dia punya kesan defect. Ni baru keluar dari showroom Benda macam tu lah kita kena elakkan sebelum kita letak protection. Supaya orang cakap result lebih puas hati. Jom kita settlekan kereta ni macam mana. Tahu hasil dia, inilah dia. Tengok dulu okey ke tak? Dah pusing tadi. Okey lah, kalau tak okey bagi tahu. Kalau apa-apa yang tak improve. Macam mana daripada keluar showroom? Lain lah. Memang lain lah. Kita pula sebab saya pun keluar showroom pergi basuh sekali, ingat boleh hilang benda tu. Aha. Tak hilang lah. Ini confirm kesan polish. Kena polish lah. Puas hati tak? Mati. Terima kasih bang support kita orang kat sini. Memang tengok kat TikTok lah.